Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus-menerus mencari redha-Nya, mencari keampunan dan juga beramal ibadah lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan berkahnya, iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri Ramadan 2025, dalam episod yang ke-10, iaitu kita akan bersambung sedikit berkenaan dengan hadis makbul. Iaitu saya akan, dalam episod ni, episod yang sangat ringkas, dan saya akan bagikan satu contoh berkenaan dengan apa yang kita dah belajar pada episod yang lepas. Iaitu episod sebelum ni kita dah belajar sahih li zatihi dan hasan li zatihi. Kita recap sikit. Iaitu apabila sesebuah hadis tu nak mencapai taraf hadis sahih, mesti mempunyai 5 kriteria, menepati 5 kriteria. Ingat lagi tak? Apa dia? Ittisalus sanad, apa dia lagi? Dhabtur ruwah, adalatur ruwah, adamu illah, adamu syuzuz. Jadi ada 5 kriteria. Itu yang pertama, sanad mesti bersambung, kemudian perawinya dhabit, dan yang ketiga perawinya adil, dan yang keempat tiada illah, tiada penyakit, dan yang kelima tiada syaz, maksudnya tiada percanggahan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi insyaAllah dalam episod ni saya nak bagi contoh hadis hasan li zatihi. Okey, hadis, kenapa saya tak bagi contoh sahih li zatihi? Sebab sahih li zatihi ni dah maklum lah, maksudnya hadis tu tiada apa-apa masalah. Nak bagi contoh, kita dah bagi contoh dari episod yang lepas, inna malu binniat. Salah satu contoh hadis sahih li zatihi tu sahih pada zatnya, maksudnya dia tak perlu penyokong pada benda yang lain. Okey, jom kita sambung. Kita tengok dalam slide ni apa yang saya tulis. Ma rawahu Imam Tirmizi fi jami'uhu, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam jami'uhu, dalam jami', dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Faqala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, iaitu hadis ni dihadiskan oleh Qutaibah bin Sa'id. Kemudian dihadiskan Qutaibah bin Sa'id didapat daripada Ja'far bin Sulaiman. Kemudian Ja'far bin Sulaiman didapat daripada Abi Imran. Abi Imran didapat daripada Abi Bakr bin Abi Musa. Kemudian Abi Musa berkata dia mendengar daripada Abi Bihadrah. Kemudian Abi Bihadrah berkata dia mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abwabal jannah tahta zilalis suyuf. Iaitu sesungguhnya pintu syurga itu terletak di atas pedang. Qala Tirmizi, berkata Tirmizi, iaitu Imam Tirmizi lah kan, hadis ini hasan gharib. Hasan gharib. Okey, kita dah belajar episod lepas. Gharib tu apa maksudnya? Gharib itu maksudnya dalam antara salah satu tabaqat daripada banyak-banyak tu, ada satu tabaqat yang ada satu atau lebih daripada satu tabaqat yang hanya mempunyai seorang perawi saja. Jadi ma'anahu anna rijalu arba'ah siqah. Maksudnya dalam hadis ni, riwayat ni, dalam sanad ni ada 4 orang perawi yang siqah, ghairu Ja'far bin Sulaiman Dab'i, iaitu kecuali Ja'far bin Sulaiman, fa innahu qad hafdhabituhu. Ni kita dah bincang dalam episod lepas, iaitu dalam hasan li zatihi kan. Beza antara sahih li zatihi dengan hasan li zatihi hanyalah kepada tamu dhabit. Kalau sahih li zatihi tamu dhabit, kedhabitannya tu sempurna, tapi hasan li zatihi haffu dhabit, iaitu dhabitnya kurang sempurna, kurang sikit. Falidzalika nazalu hadithuhu an martabah sahih li zatihi ila hasan li zatihi, iaitu maka hadis ini daripada martabat, daripada darjatnya sahih li zatihi turun menjadi hasan li zatihi. Kerana apa? Kerana Ja'far bin Sulaiman tu hafdhabit. Macam mana nak tahu Ja'far bin Sulaiman tu hafdhabit? Itu kita kena tengok dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ulama jarh wa ta'dil ni beza pula dengan ulama hadis lain. Tapi dia masih dalam bidang hadis. Cuma dia bidang kritik perawi. Okey.
wala yumkinu tarqiyatu ila sahih li ghairihi, dan tidak mungkin hadis ini naik taraf daripada hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi idza laysa lahu tariqan akhar aw syahid kama dalat alaih kalimat gharib fi qauli Tirmizi, iaitu tidak mungkin untuk hadis ini daripada hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ni apa benda? Kita akan bincang dalam episod yang akan datang. Okey? Tapi secara ringkasnya sahih li ghairihi ni maksudnya daripada, kita tahu sahih tu lagi tinggi daripada hasan. Jadi daripada hasan li zatihi dia boleh naik jadi sahih li ghairihi, tetapi mesti ada penyokong. Akan tetapi dalam hadis ni kan, sahih hadis ni tak boleh naik, tak mungkin boleh naik darjatnya menjadi sahih li ghairihi kerana Imam Tirmizi kata hadis ini tiada jalan lain selain daripada hadis ini hanya ada satu jalur. Idza laisa lahu tariq akhar, maksudnya hadis ni tak ada satu jalur je lah, au syahid, dan tiada penyokong. Untuk satu-satu hadis tu dia menaik taraf menjadi sahih li ghairihi kan, dia mesti ada penyokong, mesti ada satu hadis tu mesti ada jalur lain. Sebab tu hadis ni hadis gharib, di antara ke nama-nama perawi tadi tu ada salah seorang daripadanya dia meriwayatkan hadis ni secara sendirian. Maksudnya tak ada orang lain yang meriwayatkan. Dalam antara satu tabaqat tu ada seorang je yang meriwayatkan hadis ni. Jadi kerana itulah dia tak boleh naik jadi sahih li zatihi. Okey, macam mana? Boleh faham? Sedikit complicated lah. Ni kita dah masuk technical sikit, dia kena berikan fokus yang lebih sikit. Tapi tak apa, pelan-pelan. Cuba pelan-pelan, okey? Tapi apa yang saya nak tekankan lagi, jangan lupa bila kita bincang tentang status sesebuah hadis ni, dia tidak semestinya apabila seseorang tu kata hadis ni sahih, maka semua akan kata sahih. Tak. Kadang-kadang ada je hadis yang satu ulama tu kata okey, hasan, tapi ada juga yang kata hadis tu tak boleh pakai dalam kategori mardud, mungkin dhaif atau dhaif yang teruk. Allah alam. Ni adalah berbeza-beza pendapat. Ulama semua berbeza pendapat apabila sesebuah hadis tu tidak mutawatir. Tapi kalau mutawatir tak ada masalah. Dia memang dah confirm lah, sahih lah. Tak ada perbincangan lagi lah tahap kesahihannya. Sebab ramai orang yang beriwayatkan. Jadi mustahil untuk semua orang tu berpakat untuk menipu. Tapi bila hadis tu dalam khabar ahad, dalam kategori ahad, sama ada dia gharib macam hadis ni, ataupun dia aziz, ataupun masyhur, maka akan panjang perbincangannya. Kerana itulah kita dapat tengok satu hadis tu mungkin nampak okey, tapi ulama berbeza-beza pendapat tentang statusnya. Okey, jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu untuk episod hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan. Minta maaf sangat-sangat kerana semalam tak dapat nak post sebab semalam agak sibuk dengan kerja, jadi tak menyempat. Okey, tapi tak apa, alhamdulillah hari ni dah siap dah. InsyaAllah jumpa lagi dalam episod kita akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.